So untuk apa minyak UV ni? Okay, minyak UV ni adalah untuk memudahkan kerja pomeng untuk mencari masalah dekat mana bocor aircon kereta tu. Okay kan, Assalamualaikum, kembali lagi dengan Trustmati Auto Benz. So hari ni macam kau nampak dekat belakang aku ni ada sebiji kereta Mercedes. So masalah apa pula Mercedes saya ni? Owner kereta ni dia datang dengan masalah aircon kereta dia tak sejuk. Ni antara masalah yang agak kerap berlaku lah dekat model-model Mercedes ni yang kita terima. So bila aircon tak sejuk ni, benda first yang kita check, kita akan tengok dia punya minyak aircon macam mana. Macam owner kereta ni, kita check minyak aircon dia tu bersih. So bila minyak aircon kereta ni bersih, kita boleh buat flushing aircon. Dan untuk owner kereta ni, kita dah pun buat flushing aircon dan kita masukkan sekali dengan minyak UV. So untuk apa minyak UV ni? Okay, minyak UV ni adalah untuk memudahkan kerja pomeng untuk mencari masalah dekat mana bocor aircon kereta tu. Okay, so macam owner kereta ni kita dah check dan kita dah jumpa pun bocor dia tu dekat mana. Okay, so macam yang kau tengok ni dekat belakang aku ni, dashboard kita dah buka habis. Okay, biasanya kalau dah lerai macam ni, apa masalah dia? Semestinya benda ni lah masalah dia. Benda ni adalah cooling coil. Cooling coil ni dia memang ada jangka hayat dia. Memang dia sampai masa dia tu benda ni memang akan bocor. So bila benda ni bocor, memang recommend kita untuk tukar. Dan proses untuk tukar cooling coil ni memang makan masa. Sebab kita terpaksa buka semua dashboard kereta dia untuk tukar benda ni sahaja. Jadi itu saja sedikit perkongsian aku. Jadi untuk korang dekat luar sana tu yang menggunakan kereta Mercedes ataupun kereta Continental yang lain yang berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya, jika ada masalah dengan kereta korang, boleh datang dekat bengkel kami Trustmati Auto Benz.